Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat menu orang Jawa iaitu sambal taun. Yang ni sangatlah sedap buat untuk buka puasa nanti. Cara dia senang je, korang tumiskan 1 biji bawang merah dengan 6 ulas bawang putih, tambahkan segenggam ikan bilis, tumis lama sikit and then masukkan cili padi atau cili kampung. Yang ni kena banyak. Kek guna dalam 15 biji macam tu. Lagi banyak lagi sedap. And then masukkan kerang. Yang ni biasanya orang letak juga kulit lembu. Tapi aku tak jumpa, nak cari susah sikit. So kita buat versi kerang lah, simple sikit. Lepas tu masukkan lengkuas dalam 4 inci. Lengkuas kena banyak juga. Itu dia punya main ingredient dia lah. And then masukkan 2 kotak kecil santan, kacau-kacau. And then korang tambahkan asam keping and also garam dan juga sebut perasa. Kacau sampailah santan tu dah mula pekat and dia macam jadi kuning sikit macam ni, and sedia untuk dihidang. Simple je. Tapi ya Allah sedap weh. Ni aku punya favorite of the year lah. Memang sedap lauk ni. Korang kena picit cili padi tu, makan pedas dengan rasa lemak santan, also fresh daripada aroma kerang tu. Memang sangat recommended makan dengan nasi putih. Yang ni memang korang kena buat betul-betul pedas, baru dia kick dia punya cili padi tu.